Assalamualaikum. So let's continue into law of log. Okay, so kita ada 3 law of log yang mana Miss yakin awak dah biasa dengan law of log ni. Okay, so ketiga-tiga ni kita kena hafal. So ini lagi satu benda yang awak kena keluarkan dalam bentuk short notes. Alright, okay. So tengok yang A. Kalau log M darab dengan N, okay, base dia A, awak boleh pecah, kalau dua ni darab, awak boleh pecah kepada dua log dan di tengah dia adalah plus. Take note, base sama. Okay. Yang kedua, if okay, log base A, kalau antara M dengan N ni division, bahagi, so kita boleh pecah ke dalam dua bentuk log yang mana tengah dia akan jadi minus. Base pun tetap sama. Okey, yang ketiga, kalau ada power, okey, untuk log, depan dia ada log, so awak boleh turunkan ke depan. So equal to B log M base A. Okey, so 3 ni wajib hafal. Dan 3 ni sahaja yang kita akan guna untuk law of log. Untuk soalan yang melibatkan log lah. Jadi, apa-apa pun soalan log, awak keluarkan 3 ni. Okey, seterusnya ini adalah antara kesalahan yang selalu pelajar buat kalau melibatkan soalan log. Okey, take note. Tadi Miss ada sebut law of log hanya ada 3 je. Yang tengah-tengah jadi plus tu, kalau tengah-tengah jadi plus ni, kalau di antara M dengan N ni adalah darab. Macam ni, dalam kotak purple ni. Log M times N base A, baru dia akan jadi plus kat tengah. Kalau plus kat tengah ni, dia takkan jadi log M base A plus log N base A. Yang ni adalah salah. Okay. Sama juga untuk yang kedua, B tu. Log ada 2 biji. M bahagi N. Log M base A bahagi log N base A. Dia tak sama dengan log M base A minus log N base A. Yang ni, ini, dia sama dengan this one. Ada sebiji je log. M dengan N ni yang bahagi. So, awak kena matchkan betul-betul. Mana satu law yang bila masa kita patut pakai law. Kalau bila bagi soalan bentuk macam ni, dia tak boleh tukar jadi minus. Take note. Okay, sama juga untuk part C. Kalau dikurungkan semua, dan kuasa P, awak tak boleh turunkan P ni ke depan. Dia, kalau yang boleh turun tu, kita tengok dalam bracket ni, dalam petak purple ni, yang M ni yang kuasa B. Kalau dia letak kurungan, dia tak boleh turun ke depan macam ni. Yang ni adalah salah. Okey. So, soalan melibatkan log, ini je yang boleh pakai. So, ini sahaja yang betul. Kalau ni semua salah ni. Salah. Okey. Example number 3. Simplify the following log. So, kita ada 4 soalan. Take note. Simplify ni bermaksud kita kena kecilkan lah. Maksudnya mungkin jawapan akhir dalam bentuk number saja ataupun mungkin jawapan akhir dalam bentuk log yang satu je, yang single log. Okay. Okay, so part A. Kita nak simplify, tak nak guna calculator. So, kita ada 3 law of log. Biasakan untuk menulis law of log ni supaya awak dapat match law yang mana kita nak guna. Okay. So, berdasarkan soalan, kalau kita perhatikan di bahagian law of log ni, semua macam A dengan B ni, kalau nak apply law A dengan B ni,
mesti koefisien di depan dia mesti 1. 1, 1, 1. Kecuali C lah. Depan dia adalah B disebabkan B ni turun ke depan. So in order for you to combine these two, you must make sure the coefficient of log is 1. But here is 1 over 2. So all you have to do is, by using the third law of log, you can bring 1 over 2 into power. So it should be log base 10, 16 to the power of 1 over 2, plus log base 10, 25. Okay, 16 to the power of 1 over 2 is actually, awak tekan je calculator, 4, plus log 25 base 10. Okay, seterusnya, this one, kita sebenarnya boleh apply first law. Kenapa boleh apply first law? Kalau awak tengok law ni, di bahagian sebelah kanan kita, sama bentuk dengan soalan yang kita dapat ni. Log AM plus log base A N. Jadi kita boleh combine lah. So nak combine dia akan jadi log base 10 4 times 25, which is log 100 base 10. And then, as we all know, 100 is 10 to the power of 2. Okay, by using the third formula, bring forward the power, and then we should get 2 log 10 base 10. Ingat lagi tak yang bahagian notes hari tu? Kalau base dia sama, ini pun sama. So, semua ni akan jadi 1. So, final answer should be 2 times 1. So, 2 lah jawapan akhir dia. Okay, seterusnya part B. Tapi ini adalah soalan log. Cuma dia menggunakan ln. So, sebab ln ni adalah adik-beradik kepada log, means kita boleh apply law yang sama sebiji macam log. Cuma log ni kita tukar kepada bentuk ln. So, kalau awak tukar semua law tu, okay, A, dia akan jadi ln mn is equal to ln m plus ln n. Sama, ini memang sama sebiji. Ln m over n equal to ln m minus ln n. Yang C tu, ln m power of b is equal to b ln m. Cuba biasakan buat dalam bentuk log. Jangan pula awak pergi tukar kepada log base E. Cuba biasakan. Okay. So, macam ni kita nak selesaikan. Kita ada 3 terms. So, biasanya kalau tak nak silap, kita solve dua-dua. Start pada depan. Ln 30 minus ln 2, actually kita boleh pakai second law. This one. Okay. Ln 30 minus ln 2. So, akan dapat ln 30 over 2 minus ln 3. Simplify ln 15. Okay. And then, baru kita settlekan lagi. Ln 15 over 3. So, last kali akan dapat ln 5. So, ini final answer kita. Okay, jom part C. Okay, sekarang ni tengok soalan. Adakah kita boleh apply mana-mana law daripada sini? So, tengok betul-betul 3 law. Yang pertama ni dah out dah. Okay, sebab dia kat sini dia melibatkan division. Yang B pun tak boleh apply sebab ini adalah log bahagi log. Bukan sebiji log macam ni. Okay,
Yang part C pun nampak macam tak boleh. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jangan risau. Apa yang kita boleh buat adalah cuba kaitkan dengan base. Base 2. Base 2, okey. 32 ni, kalau awak main dengan calculator, it actually 2 to the power of 5. Sama juga di bahagian bawah tu, divide by log 2 to the power of 2. Okey. Awak refer semula pada nota di bahagian notes. Yang ada 6 tu. Yang Miss kata awak kena hafal yang tu. Okey. Ni, kita turun dulu ke depan by using law of log yang ke C ni. So, kita akan dapat equal to 5 log 2 base 2 over 2 log 2 base 2. Log 2 base 2 akan dapat 1. Ini pun akan dapat 1. So, the final answer is 5 over 2. That's it. Kita teruskan dengan part terakhir untuk example number 3. Okey, soalan ni lain sikit sebab dia melibatkan indices, bentuk indeks. Tetapi indeks yang kita ada adalah dalam bentuk log. Okey, jangan risau. Awak tengok kembali notes, nota yang log tu, cari yang bahagian notes tu yang ada 6 item. Ada salah satu daripada item tu dia cakap A to the power of log AX. Kalau base sama, ni kita panggil base, ini pun base. Okey, dia seolah-olah boleh cancel. Jadi yang tinggal hanya adalah X sahaja. So this one is equal to X. Dia macam boleh cancel lah. Ini boleh buang, ini boleh buang. Sebab base dia sama. Yang Miss highlightkan kuning ni. Okay, tapi make sure the coefficient in front of the log must be 1. Mesti 1. Tapi bagi soalan ni, coefficient untuk log adalah 2. So, apa yang kita boleh buat, kita naikkan dia kepada jadi power. Okay. So, dia akan jadi 5 log base 5 4 to the power of 2. Disebabkan base dia sama. Okay, sama. Jadi, seolah-olah kita cancel. Cancel. So, apa yang tinggal? Yang tinggal hanya 4 square, which is 16. So, ini jawapan akhir ni.